Okey guys, siapa yang nak duduk rumah di hadapan taman, anak-anak boleh bermain. So saya ada satu buah rumah di Alam Impian, iaitu Aquina Alam Impian. So korang boleh tengok, rumah ni adalah double story, rumah 2 tingkat lah. Okey, rumah ni dia ada garaj kereta ni maybe boleh muat 2 kereta. Korang kena pandai parking lah. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah. Ini merupakan ruang tamu. Agak luas juga, bukaan dia tak silap saya 20 lebih kali dengan 75. Okey, korang boleh tengok. Ni rumah ni sekarang ni tenant dalam proses lah, dia nak pindah rumah. Okey, ini merupakan dapur, dan itu adalah store kecil lah di bawah tangga. Okey, ini merupakan bilik bawah. Ini bilik utama yang dekat bawah. Ini bilik nombor 1. Ada 1 tandas. Okey, untuk pengetahuan korang, rumah ni ada sangat banyak tandas ni. Ada 5 tandas dan 4 bilik. Okey, itu dapur kering dan ini adalah dapur basah. Okey, dapur basah ni dia pun ada 1 bilik kecil lah. Kat bawah ada 1 bilik kecil dan ada juga bilik air. Mungkin boleh buat bilik maid ataupun bilik anak kecil lah. Okey, ni kita naik ke tingkat atas pula. Ini merupakan master bedroom. Dekat sini ada balkoni kecil lah kalau kita nak lepak malam-malam. Ni khas untuk maybe ibu bapa ataupun house owner lah kan. Kita yang sewa rumah tu maybe kita ibu bapa, kita boleh lah. Kalau tak, letak anak kita kurang selamat lah. Okey, jom kita masuk ke ruang tamu. Ini merupakan ruang tamu agak luas dan tinggi. Okey, ini pula adalah bilik. Bilik ni bukan sharing tandas. Ini tandas yang ke-3 dan ini merupakan tandas yang ke-4. Okey, untuk pengetahuan korang, aircon dua-dua tu sudah pun tidak berfungsi. Nanti kita akan buatlah servis ke atau